Yeah, yeah. Mata Mobile Assistant Tracking 8 merupakan satu inovasi kursi roda pintar yang dibangunkan khusus untuk meningkatkan tahap keselamatan dan serta keselesaan pergerakan pengguna, terutamanya individu yang mempunyai masalah mobiliti. Sistem ini mereka untuk membantu mengesan halangan di persekitaran, khususnya di bahagian belakang, sering suka dilihat oleh pengguna kursi roda. Dengan adanya ciri pengesan ini, risiko pelanggaran dapat dikurangkan secara signifikan, sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna semasa bergerak dalam pelbagai keadaan dan persekitaran. Idea projek ini tercetus daripada pemerhatian terhadap cabaran sebenar yang dihadapi oleh pengguna kursi roda dalam kehidupan seharian, terutamanya ketika melakukan pergerakan mengundur atau berada di kawasan yang sesak dan ruang terhad. Situasi ini menjadi lebih berisiko apabila terdapat halangan yang tidak disedari seperti dinding, objek pekun atau kanak-kanak kecil yang berada di bahagian belakang pengguna. Keadaan ini bukan sahaja boleh menyebabkan kemalangan kecil, malah berpotensi mengakibatkan kecederaan yang lebih serius. Projek Mata dibangunkan dengan menggabungkan teknologi moden seperti sensor ultrasonik, sistem GPS dan Internet of Things (IoT) bagi mewujudkan satu sistem kursi roda yang lebih pintar dan responsif. Sensor digunakan untuk mengesan halangan secara masa nyata, manakala sistem amaran memberi notifikasikan segera kepada pengguna melalui bunyi dan getaran. Pada masa yang sama, teknologi GPS yang disambungkan ke aplikasi seperti Telegram membolehkan lokasi pengguna dipantau oleh penjaga atau ahli keluarga secara langsung. Secara keseluruhannya, Mata bukan sahaja berfungsi sebagai alat bantuan pergerakan, tetapi juga sebagai satu sistem sokongan pintar yang membantu pengguna bergerak dengan lebih selamat, yakin dan berdikari dalam kehidupan harian mereka. Selain itu, tiada sistem penjejakan. Bila berlaku kecemasan, penjaga akan sukar untuk pantau pengguna kerana tiada sistem penjejakan lokasi secara merata. Masalah seterusnya ialah kurang ciri keselamatan. Kursi roda biasanya tak ada sistem amaran awal, jadi pengguna biasanya hanya sedar selepas dilanggar dan ini boleh menyebabkan kecederaan. Secara keseluruhannya, inovasi ini membantu meningkatkan keselamatan, keyakinan dan kebebasan pengguna dalam pergerakan harian. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang objektif projek ini. Objektif projek ini terbahagi kepada 4 bahagian utama. Yang pertama, penembusan pasaran strategik. Objektif pertama projek ini adalah untuk memperkenalkan kursi roda pintar Mata yang berasaskan teknologi IoT sebagai satu inovasi baru bagi menggantikan kursi roda konvensional. Dengan adanya teknologi ini, pengguna tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada kawalan manual. Selain itu, projek ini mensasarkan golongan OKU fizikal dan warga emas sebagai sasaran utama kerana mereka merupakan kumpulan yang paling memerlukan bantuan mobiliti yang lebih selamat, efisien dan moden. Yang kedua, fokus kepada keperluan pelanggan. Terusnya, projek ini memberikan penekanan kepada keperluan pengguna dengan menyediakan ciri-ciri pintar seperti pengesanan halangan menggunakan sensor jarak dan sistem pemantauan lokasi melalui aplikasi Telegram. Ketiga, pengukuhan jenama brand awareness. Selain itu, projek ini juga bertujuan untuk membina dan mengukuhkan jenama Mata sebagai satu inovasi dalam bidang mobiliti pintar. Dengan memperkenalkan produk ini secara meluas melalui kempen kesedaran, promosi digital dan demonstrasi produk, ia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi yang dibangunkan. Yang terakhir, evaluasi inovasi masa hadapan. Projek ini dirancang untuk terus berkembang pada masa hadapan dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan yakni AI bagi meningkatkan keupayaan sistem dalam mengesan dan bertindak balas terhadap halangan dengan lebih pintar. Selain itu, projek ini juga berpotensi untuk diperluaskan ke pasaran yang lebih besar dan membangunkan ekosistem IoT lebih menyeluruh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang infografik pelaksanaan projek kami iaitu kursi roda pintar Mata. Fasa pertama adalah fasa pengenal pastian masalah. Dalam fasa ini, kami kenal pasti beberapa isu utama seperti risiko keselamatan pengguna, kesepadan untuk bergerak dan keterbatasan kursi roda manual. Fasa kedua seterusnya fasa pengumpulan data. Kami mengumpul keperluan sistem seperti penggunaan sensor ultrasonik, GPS serta mengambil kira aspek ergonomik untuk keselesaan pengguna. Seterusnya fasa ketiga, bagi fasa reka bentuk sistem, kami mencadangkan konsep data dan teknologi yang sesuai serta memilih sistem yang paling stabil dan efektif untuk digunakan. Fasa keempat, dalam fasa penilaian dan penambahbaikan, kami menyimak logik sistem menggunakan ESP32, membuat penambahbaikan jika perlu dan memastikan sistem berfungsi dengan baik sebelum diteruskan. Fasa kelima, fasa perancangan kos dan bahan, kami memilih bahan yang ringan tetapi tahan lasak serta menyediakan bajet projek yang sesuai. Fasa keenam, dalam fasa pembangunan prototip, kami memasang litar dan komponen serta mengintegrasikan ESP32, GPS dan Telegram. Sistem amaran seperti getaran atau buzzer juga dibangunkan. Yang terakhir, fasa pengujian sistem, kami menguji fungsi sensor, ketepatan GPS dan memastikan semua sistem keselamatan berfungsi dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai penyeraan kos bagi projek Mata ini. Penyeraan kos ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu kos komponen elektronik dan kos asas kursi roda. Kos bagi komponen elektronik seperti sensor untuk mengesah halangan di belakang, modul GPS, microcontroller serta komponen sokongan yang lain dianggarkan sebanyak RM180, manakala kos bagi kursi roda sebagai struktur utama adalah sebanyak RM350. Oleh itu, jumlah keseluruhan kos pengeluaran bagi satu unit untuk projek ini adalah sebanyak RM530. Berdasarkan kos tersebut, harga jualan bagi produk Mata dicadangkan sebanyak RM950 seunit. Ini memberikan anggaran keuntungan sebanyak RM420 bagi setiap unit yang meliputi kos pemasangan, penyelenggaraan serta margin keuntungan bagi memastikan kesungguhan perniagaan. Seterusnya, strategi peletakan harga. Yang pertama, penetration pricing. Strategi ini digunakan dengan menetapkan harga yang lebih kompetitif berbanding produk teknologi bantuan lain di pasar. Walaupun harga RM950 ditawarkan, produk ini masih dianggap berpatutan kerana dilengkapi dengan pelbagai teknologi seperti sensor, GPS dan IoT. Strategi ini membantu produk Mata menembusi pasaran dengan lebih cepat. Yang kedua, psychological pricing. Harga RM950 dipilih kerana masih berada di bawah julat RM1000 yang beri persepsi bahawa produk ini lebih mampu milik kepada pengguna. Pendekatan ini membantu meningkatkan daya tarikan pembelian kerana pengguna merasakan harga tersebut masih dalam kategori berpatutan bagi produk teknologi pintar. Ketiga, value based pricing. Harga ditetapkan berdasarkan nilai dan manfaat yang diterima oleh pengguna, bukan harga kos semata-mata. Produk Mata menawarkan ciri keselamatan tambahan seperti mengesah halangan, penjajakan lokasi dan sistem amaran yang meningkatkan kualiti hidup pengguna. Oleh itu, harga RM950 adalah selaras dengan nilai inovasi yang diberikan.
Produk inovasi kami iaitu kursi roda mata yang berasaskan teknologi Internet of Things IoT yang dilengkapi dengan sensor dan GPS untuk meningkatkan keselamatan serta mobiliti pengguna, orang kurang upaya OKU fizikal dan warga emas. Seterusnya, fungsi utama kursi roda mata. Pertama ialah mengesan halangan dengan menggunakan sensor untuk mengelakkan kemalangan. Yang kedua, menjejaki lokasi pengguna melalui GPS secara masa nyata. Yang ketiga, menghantar notifikasi kecemasan kepada penjaga atau keluarga. Dan yang terakhir, membantu navigasi pergerakan dengan lebih selamat dan terkawal. Seterusnya ialah impak. Yang pertama, meningkatkan keselamatan pengguna kursi roda. Yang kedua, memberi keyakinan kepada pengguna untuk bergerak sendiri. Yang ketiga, memudahkan pemantauan oleh keluarga atau penjaga, mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan. Seterusnya ialah maklumat berkaitan. Yang pertama, menggunakan sambungan internet seperti hotspot, boleh dihubungkan dengan aplikasi mudah alih seperti Telegram. Yang terakhir, sesuai untuk kegunaan dalam dan luar bangunan. Ini ialah kaitan dengan SDG. Yang pertama ialah SDG 3, iaitu Good Health and Wellbeing, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan orang kurang upaya OKU dan warga emas. Yang kedua, SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure, penggunaan teknologi inovatif IoT. Dan yang terakhir, SDG 10, Reduce Inequalities, membantu golongan orang kurang upaya OKU mendapat akses mobiliti yang lebih baik. Rumusan, kursi roda mata merupakan inovasi penting yang menggabungkan teknologi moden seperti sensor dan GPS bagi meningkatkan keselamatan dan kualiti hidup pengguna kursi roda seperti orang kurang upaya OKU dan warga emas. Inovasi ini selaras dengan matlamat pembangunan manfaat SDG dalam memastikan kesejahteraan kepada semua golongan pengguna kursi roda. Cadangan, yang pertama menambah fungsi kawalan melalui aplikasi mudah alih yang tersedia dan lebih mesra pengguna. Yang terakhir, menggalakkan pengguna secara meluas untuk sokongan kerajaan. Akhir sekali, ini merupakan reka bentuk bagi produk kursi roda mata yang telah dibangunkan. Reka bentuk ini menunjukkan kedudukan komponen utama seperti sensor jarak, modul GPS serta sistem IoT yang dipasang pada kursi roda bagi memastikan fungsi keselamatan dapat beroperasi dengan baik. Sensor diletakkan pada bahagian yang strategik iaitu di bahagian bawah dan belakang kursi roda untuk mengesan halangan secara lebih efektif manakala sistem sambungan taksi untuk disambungkan pada power bank digunakan sebagai sumber bekalan kuasa berfungsi bagi memastikan penggunaan yang lebih stabil dan praktikal. Secara keseluruhannya, reka bentuk ini bukan sahaja menekankan aspek fungsi tetapi juga keselesaan dan kemudahan pengguna dalam penggunaan harian. Diharapkan projek mata ini dapat memberi manfaat kepada golongan sasaran serta menjadi satu inovasi yang berguna pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.